Yang ni orang kampung panggil daun selasih. Okey. Basil je. Boleh. Okey, hari ni saya menggunakan sweet basil. Sweet basil. So kalau orang guna buat pizza tu kan, kalau perasan nak pernah tengok video-video end up bila dia dah sell pizza dia dah Thai basil dia macam halus sikit, dia panjang sikit. Lepas tu ada nama lagi lemon basil. Lepas tu ada lagi dua lagi basil oil. Tapi hari ni kita akan combine olive oil dengan cooking oil lah. Kita akan combine dua. Lepas tu kena ada almond. Original recipe kita guna pine nuts. Pine nuts. Pine tu dia punya kacang tu pine nuts. Original recipe lah tu. So dia punya cost a bit tinggi lah. Kalau kat Malaysia dia memang susah nak cari pine nuts. Ada tapi certain tempat yang saya anggarankan lebih kurang dalam sebab agaknya musim hujan kan, biasanya tak tumbuh. Ini je ada. So kita guna mana yang ni lah. So kita ambil dulu daun dia. Batang jangan buang lah. Batang pun penting juga. Dia mengeluarkan satu aroma. Okay, dekat dalam atas kaunter kita mesti kena ada tong sampah. Ini nama dia tong sampah. Okay, sebab bila kita buat kerja, kita tak ada dalam bilik kerja. So kita buat sediakan tong sampah depan kita. Botol-botol buang. So kita punya chopping board sentiasa bersih. So itu adalah benda yang sangat penting bila masuk dapur dan bila buat preparation. Tak kisahlah nak serve untuk siapa, nak berniaga, nak bagi makan anak tu sama kan, bagus. Kita kena ambil kebersihan. Warna coklat, warna biru dengan warna hijau. So warna hijau untuk sayur saja, warna kuning untuk poultry, iaitu ayam, itik, warna merah untuk meat, daging, warna biru untuk seafood. So memang dalam kitchen memang kita ada warna-warna tu lah. So untuk hari ni kita tak banyak, kita rasa macam tak guna meat kot. So kita akan guna warna hijau, sana ada satu warna hijau dan ni satu warna putih. Warna putih ni banyak selalunya untuk daily lah, dari produk, potong roti, yang tidak terlalu heavy. Kemudian garlic lebih kurang dalam okay, dia nak mudah untuk kita blend nanti. Kita crush sikit lah. Parmesan cheese dengan olive oil. Ini parmesan cheese. Pine nut, almond nuts, gajus pun boleh. Dia apa saja kacang, tapi jangan gunalah kacang buncis, kacang panjang jangan guna ya. Okey. Jika apa saja jenis kacang-kacang balik rumah timbul keingatan. Lepas tu resepi pula anak berhenti koyak kan. Tak ingat. So jangan guna saya kacang. So boleh guna yang ini kita guna kacang ground almond. Ground nuts. Ground peanuts. Ini ground peanut okay. Kalau pernah dengar pasta pesto, pizza pesto dia boleh guna. Yang penting awak buat puan-puan dan tuan-tuan buat apa dia dulu paste dulu. Lepas tu kalau contoh kita nak buat nasi lemak paste, nasi goreng pesto boleh juga. Ini semua bahan-bahan, jangan takut. Lepas tu masuk minyak. Isi dan dulu. Okey, minyak. Empat sudu minyak. Empat sudu cukup dah. Minyak banyak-banyak. Settle semua, masuk semua
semua bahan-bahan, dah tak ada apa-apa yang tertinggal. Combine semua, all processor. Elemen garlic semua dah combine. Dan kita masukkan. Tu kita boleh blend. Black pepper, kalau kat rumah tak ada crush black pepper, powder black pepper, boleh je guna coarse black pepper satu kan, sebiji tu boleh guna. Garam pinch je, jangan banyak sangat. Bila kita masak ni, paling penting apa saja yang kita masak dan apa saja kita buat, kita kena rasa. Kita kena rasa dulu sebab apa kalau kita nak bagi orang makan. So ini adalah pesto kita. Ini ada pesto. Pesto kita boleh letak tepi dulu. Tomato juga ada beberapa jenis tomato. So hari ni kita punya yang normal dan mungkin yang ni China tomato. Dia kalau kamera tomato dia sikit, lepas tu dia merah sikit. Lepas tu ada yang ripe tomato, ada yang brown tomato, dia jenis tomato. Lepas tu tomato ni juga dia jenis dan nama berbeza, rasa dan tekstur juga berbeza. So kalau macam kalau puan-puan tuan-tuan nak pergi cari grocer, kalau nampak tomato yang lain-lain tu boleh je beli try. Saya memang tengah-tengah ni kita buang. Kalau takut nak korek macam tu, just potong, buang lah. So untuk tomato ni kita potong small dice, potong garlic. Okay, depends juga, ada yang nak letak seed dia sekali, ada yang tak nak seed. Tapi saya tak nak seed sebab kalau boleh dia, sebab seed ni dia terlalu dry. Bila letak dekat atas bread nanti dia berasal sedap sangat. So untuk yang tomato besar ni kita tak letak seed, dan tomato kecil ni kita tak letak seed lah, sekali potong. Okay, untuk buat seed dia tu, potong wedges macam ni, tekan, potong macam ni. So nampak cantik lah. Sebenarnya dia memang tak makan banyak sangat. Dia punya isi tomato. Separuh dulu dan kita potong wedges pun boleh, ataupun separuh macam ni, potong 4 boleh, tak ada masalah. Chiffonette. Chiffonette tu adalah nama dia, Melayu dia slice. Nama Melayu dia slice. Dia nak peri-peri sangat, dari tali sangat, dia chiffonette. So kita gulung macam buat bunga rampai tu. Iris-iris. Chiffonette. Sebab bila masuk industri, chef akan order macam tu je. Chiffonette Kobe's, cabbage chiffonette tu je. Dia tak cakap cabbage tu kau potong iris. Ya. Kalau mak dia daun kunyit tu kau iris. Faham kan mak kan? So kalau kita suruh mak daun kunyit tu chiffonette. Pelik pula kan. Saya kadang-kadang kat rumah tersasul juga. Kadang-kadang tersasul je cakap putih macam mak saya macam apa? Alamak, aku tengok.
Dia dalam 3-4 helai cukup dah. Tak banyak-banyak. Okay, inilah dia chiffonette nama dia. Dia berbeza-beza. Ni cube. Dia bila masak ni kan, dia seronok ya. Bila kita dapat tahu resepi tu dan kita prep awal-awal lah, tu rasa macam seronok lah. Sikit pinggan dah. Hati-hati dah. Alamak. Kalau rasa macam dia memang dalam kita tak ada duduk. Memang tak ada duduk. Dan kita crush dulu. Kita crush sebab kita nak chopkan dia. Dan kita crush, lepas tu kita chop. Mince, lepas tu chop. So bila dia mince tu maknanya nama dia bila cincang. Betul, cincang dia. Yang ni selalu nampak ada tom yum. Nama dia bukan, nama dia English parsley. Nama dia English parsley. Yang ni nama dia Italian parsley. Dia ni sebenarnya yang ni ketumbar. English dia coriander. Tapi kalau yang Italian parsley. So dah settle, tomato dah ada. Mozzarella nanti kita akan letak atas. Okay. Then garlic chop dah, white pepper, olive oil. Okay. Okay, selesai semua bahan-bahan dah ada. Mana-mana yang orang Islam tu bolehlah selawat. Lepas tu nak ambil hati lelaki, hati suami, hati isteri. Baca zikir ya latif. Okay. Dia zikir ya latif tu memang sangat bagus lah. Bila bahasa ya latif tu confirm lah. Bini, isteri, suami mesti macam duduk. Mana sudu saya tadi masuk? Apa nama tu, macam dia soup spoon, dia nak ke dipping spoon, fish spoon, dia macam nama lain sikit. Sikit saya dia tengok berbeza. Spoon pun beza, banyak pun nak ingat. Masuk dapur dia ambil sudu je. Okay, kita campur olive oil tak banyak-banyak, jangan takut nanti terlalu oily. Dalam satu sudu cukup lah. Lepas tu black pepper sikit. Sekarang bau dulu. Tak ada apa-apa bau kan? Minyak. Okay, cuba sekarang. Kita dapat cantik. Kalau macam yang ni, potong roti macam susah sikit nak ni. Bila kita ambil yang berceringkai ni, okay, berceringkai ni. Potong roti pun tak kisah. You nak potong macam mana, menyerong ataupun straight ke, ataupun nak buat macam steak lepas segi buang roti kan, tak ada masalah. Depends pada creativity lah. Okay, sekarang ni saya potong just normal potong je lah. Ketebalan ataupun nipis depends juga, tak ada masalah. Kalau rasa macam bila kita bake tu nak rasa macam crunchy, boleh juga potong nipis. Kalau kita rasa macam nak rasa macam gigi dia cepat. Appetizer ni dia macam relax je, dia tak macam main course dengan dessert. Main course dengan dessert baru dah siap masak lah, kita relax. Sedangkan appetizer ni adalah permulaan, kita yang mula. Tapi kita macam relax lagi lah. So, Tosh mana Tosh? Okay. Okay, kita spread je. Ada setengah dia nak pakai garlic butter pun boleh juga. Tapi bila tadi kan kita dah mix kita punya pesto ni dah ada oil dalam oil base kan. So tak payahlah banyak sangat oil.
Jaga-jaga handphone tu. Break ni. Baking tray. Boleh bakar selama